Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Abdul Rahman daripada Unit Pendidikan Islam 1 akan membentangkan mengenai seorang tokoh yang terkemuka iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan hidup yang sempurna untuk seluruh manusia. Ia bukan sekadar agama ibadah semata-mata, tetapi satu sistem kehidupan yang menyeluruh, merangkumi aspek kepercayaan, perundangan dan pembentukan personaliti diri. Dalam struktur ajarannya, Islam terbahagi kepada 3 asas utama, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah adalah tunjang utama dalam Islam yang membentuk kepercayaan dan keyakinan seseorang Muslim terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kenabian, kitab-kitab suci, malaikat, hari kiamat dan qada dan qadar. Akidah yang kukuh menjadi asas kepada ketenangan jiwa dan kekuatan dalaman seseorang individu Muslim. Ia membentuk kebergantungan sepenuhnya kepada Allah dan menjadikan seseorang itu taat dalam setiap perintah dan larangannya. Syariah pula merupakan kerangka perundangan Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalah, jenayah, kekeluargaan, ekonomi dan politik. Ia bukan hanya sekadar hukum hakam yang tertulis, tetapi satu bentuk peraturan yang bertujuan menjaga maslahat manusia dan mencegah kemudaratan. Syariah juga bertindak sebagai pelengkap kepada akidah dengan melahirkan tindakan yang selari dengan kepercayaan dan dalam hati. Akhlak sebagai komponen ketiga merangkumi nilai dan etika yang mengawal tingkah laku seseorang Muslim dalam hubungannya dengan Allah, manusia dan makhluk lain. Akhlak ialah gambaran luaran kepada akidah dan syariah yang diyakini dan diamalkan. Tanpa akhlak yang baik, seseorang Muslim tidak akan mampu merealisasikan ajaran Islam secara sempurna dalam kehidupannya. Akhlak yang tinggi melahirkan insan penyayang, jujur, adil, sabar dan bertanggungjawab. Dalam sejarah perkembangan Islam di alam Melayu, terdapat ramai tokoh ulama yang memperjuangkan kesempurnaan ajaran Islam dalam ketiga-tiga aspek ini. Salah seorang tokoh yang sangat menonjol ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau bukan sahaja seorang ahli fiqh dan penulis ulum, tetapi juga seorang pendidik dan pendakwah yang menekankan pentingnya keseimbangan antara akidah yang sahih, pelaksanaan syariah dan penghayatan akhlak Islam yang sebenar. Melalui karya-karya tulisannya seperti Munya Al-Musalli dan Furu' Al-Masail, beliau membimbing masyarakat tentang hukum syarak secara terperinci sambil memperkukuh kefahaman tasawuf dan akhlak dalam diri setiap Muslim. Dalam dunia hari ini yang sedang berhadapan dengan pelbagai krisis akhlak, pendekatan Syekh Daud yang menekankan integrasi ilmu dan sahsiah wajar dijadikan contoh dalam membentuk contoh kembali dan generasi yang beradab dan berakhlak mulia. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan mengupas dengan lebih lanjut kepribadian Syekh Daud Al-Fatani serta bagaimana pemikiran dan ajarannya boleh menjadi penyelesaian kepada isu akhlak yang semakin meruncing dalam masyarakat hari ini. Nama lengkap beliau ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Gelaran Al-Fatani pada akhir namanya merujuk kepada asal-usul beliau dari Patani, sebuah wilayah di selatan Thailand yang suatu ketika dahulu merupakan pusat tamadun Islam yang gemilang di Nusantara. Patani bukan sahaja terkenal dengan kekuatan politik Islam, malah juga dengan peranan pentingnya dalam penyebaran ilmu agama. Maka, tidak hairanlah jika ramai ulama besar lahir dari bumi ini, termasuklah Syekh Daud Al-Fatani. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1133 Hijrah bersamaan 1720 Masihi di negeri Patani. Ketika itu, Patani merupakan sebuah kerajaan Islam yang aktif dalam gerakan dakwah, pengajian ilmu agama serta pusat pendidikan Islam yang disegani oleh masyarakat Melayu. Kelahiran Syekh Daud dalam suasana yang subur dengan budaya ilmu dan keislaman menjadikan beliau terdedah dengan pendidikan agama sejak usia muda lagi. Pendidikan awal beliau bermula di tanah kelahirannya sendiri, di Patani. Beliau berguru dengan para ulama tempatan yang handal dalam pelbagai cabang ilmu Islam. Namun, jiwa keilmuannya yang tinggi mendorong beliau untuk berhijrah ke tanah suci Mekah bagi mendalami ilmu. Ketika itu, Makkah merupakan pusat keilmuan Islam antarabangsa
yang mengumpulkan para pelajar dan ulama dari seluruh pelosok dunia Islam. Di sana, Syekh Daud menuntut ilmu selama lebih 30 tahun dan berguru dengan ramai ulama tersohor dari pelbagai mazhab dan aliran pemikiran. Kepakarannya terus berkembang dan diiktiraf oleh masyarakat ulama antarabangsa. Syekh Daud Al-Fatani terkenal sebagai seorang ulama ensiklopedia. Gelaran ini bukan diberi sewenang-wenangnya. Ia menunjukkan keluasan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Antara bidang utama yang beliau kuasai termasuklah tafsir Al-Quran, hadis Nabi SAW, fiqh, khususnya dalam mazhab Syafi'i, tauhid, tasawuf, falsafah dan mantik. Beliau bukan sahaja seorang pemikir, bahkan juga seorang pendidik dan perintis sistem pengajian pondok berstruktur di alam Melayu. Usaha beliau dalam menyusun sistem pendidikan Islam secara tersusun memberikan impak besar terhadap perkembangan institusi pondok dan madrasah di Nusantara. Syekh Daud merupakan seorang ulama yang sangat prolifik. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 70 buah kitab yang menjadi rujukan dalam kalangan para penuntut ilmu dan ulama di seluruh alam Melayu. Antara karya agung beliau ialah Furu' al-Masail, kitab fiqh yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, Munya al-Musalli, membincangkan hukum hakam berkaitan salat, Jala' al-Qulub, sebuah karya penting dalam bidang tauhid dan tasawuf. Karya-karya beliau ditulis dalam bahasa Melayu, menggunakan tulisan Jawi yang membolehkan masyarakat tempatan memahami kandungan ilmu dengan lebih mudah. Kitab-kitab ini tersebar luas seperti di kawasan seperti di Patani, Aceh, Palembang, Kelantan, Terengganu dan seluruh tanah Melayu. Syekh Daud Al-Fatani menghembuskan nafas terakhirnya di kota suci Makkah sekitar tahun 1266 Hijrah ataupun 1840 Masihi. Walaupun jasadnya bersemadi di tanah Arab, namun warisan ilmunya kekal subur dan terus menjadi sumber rujukan umat Islam hingga ke hari ini. Seterusnya, kita akan menyelami pula kepada kepribadian seorang tokoh agung yang pernah mewarnai sejarah keilmuan Islam di Nusantara, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau bukan sekadar seorang ilmuwan terkemuka, bahkan seorang insan yang memiliki kepribadian unggul yang wajar dijadikan contoh oleh para pelajar, pendidik, pendakwah dan sesiapa sahaja yang mendapatkan kehidupan berteraskan nilai Islam yang syumul. Salah satu sifat yang paling menonjol dalam diri Syekh Daud ialah cintanya terhadap ilmu. Bayangkan, beliau sanggup meninggalkan tanah air tercinta, Patani dan merantau ke tanah suci Mekah demi menuntut ilmu. Satu perjalanan yang bukan mudah pada zamannya. Beliau menetap di Mekah lebih daripada 30 tahun, menuntut ilmu dalam pelbagai bidang seperti fiqh, tafsir, hadis, tauhid, tasawuf, mantik dan falsafah. Beliau berguru dengan ramai ulama besar dan tidak pernah berhenti menimba ilmu. Walaupun pada ketika itu beliau bersendiri sudah dikenali sebagai seorang yang alim. Sifat tawaduk terhadap ilmu, rasa tidak pernah cukup dan semangat ingin belajar yang tinggi inilah yang melahirkan seorang ilmuwan yang benar-benar mantap dari segi keilmuan dan akhlak. Syekh Daud bukan hanya tekun menuntut ilmu, tetapi juga gigih dalam menyebarkan dan mengabadikan ilmu. Salah satu bukti paling nyata ialah beliau telah menghasilkan lebih daripada 70 buah kitab dalam pelbagai cabang keilmuan. Karya-karya beliau bukan sekadar banyak, malah tersusun, terperinci dan mendalam. Beliau sangat teliti dan berdisiplin dalam penulisan, membuktikan betapa masa tidak pernah disia-siakan. Disiplin yang tinggi ini menjadikan karya beliau terus relevan dan dirujuk hingga ke hari ini di pondok-pondok, madrasah dan institusi pengajian tinggi di seluruh Nusantara. Meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam kalangan ulama dan masyarakat, Syekh Daud tetap hidup secara bersederhana dan zuhud. Beliau tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia dan tidak mengejar nama, pangkat maupun kemegahan. Sifat rendah diri dan keikhlasan beliau dalam menyampaikan ilmu menjadikan beliau sangat disegani. Bukan hanya kerana ketinggian ilmu, tetapi kerana keluhuran akhlak. Para murid bukan hanya belajar ilmu dari beliau, bahkan turut meneladani peribadinya yang sopan, merendah diri dan penuh kasih sayang. Kepribadian beliau terserlah dalam keprihatinan terhadap nasib umat Islam di alam Melayu. Antara tindakan luar biasa beliau ialah menulis kitab-kitab dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Pada ketika itu ramai ulama menulis hanya dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan beliau sangat memahami keperluan masyarakat.
Beliau tidak sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menyampaikan dalam bahasa yang difahami dan sesuai dengan konteks budaya tempatan. Ini adalah contoh pendakwah yang memahami mad'am, prinsip penting dalam dakwah Islamiah. Syekh Daud Al-Fatani juga ialah seorang pemimpin intelektual dan pembina sistem. Beliaulah antara tokoh terawal yang menyusun sistem pengajian pondok secara berstruktur di alam Melayu. Beliau telah mencetuskan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam tradisional, menjadikan ilmu lebih tersusun dan mudah diikuti oleh penuntut ilmu. Pelajar dari Patani, Kelantan, Aceh dan Palembang datang berguru dengan beliau. Ini membuktikan kepimpinan beliau dalam dunia ilmu, bukan berdasarkan kuasa, tetapi berdasarkan kebijaksanaan, integriti dan keikhlasan. Satu aspek luar biasa tentang kepribadian Syekh Daud ialah komitmennya terhadap penyebaran ilmu secara sistematik. Beliau tidak bergantung hanya pada ceramah atau kuliah, tetapi mengabadikan ilmu dalam bentuk tulisan agar manfaatnya terus hidup walaupun beliau telah tiada. Kitab-kitab beliau bukan sahaja digunakan semasa hayatnya, tetapi terus digunakan berabad-abad kemudian, membuktikan betapa kuatnya semangat beliau untuk melestarikan ilmu bagi generasi umat Islam akan datang. Pada hari ini, kita sedang menyaksikan satu fenomena yang amat membimbangkan, iaitu keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda. Gejala buli cyber, kecanduan media sosial, keruntuhan institusi keluarga, jenayah dalam kalangan remaja serta hilangnya sifat amanah dan hormat semakin ketara. Namun begitu, di sebalik kegusaran ini, kita harus sedar bahawa warisan ulama silam menawarkan jalan penyelesaian yang sangat berharga. Salah seorang tokoh penting yang wajar diangkat kembali sumbangannya ialah Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama agung Nusantara yang bukan sahaja kaya ilmu, tetapi memiliki visi pendidikan dan dakwah yang masih relevan hingga kini. Antara sumbangan utama Syekh Daud ialah dalam bidang tasawuf dan akhlak. Beliau telah menulis beberapa kitab yang mengandungi panduan pembersihan jiwa dan pembentukan sahsiah, antaranya Jala' al-Qulub yang menekankan penyucian hati terhadap sifat tercela seperti riak, hasad, takbur, cinta dunia, ujub dan sebagainya. Kitab yang kedua adalah Munya' al-Musalli, iaitu yang memfokuskan utama tentang solat. Namun kitab ini turut memperincikan nilai ihsan, khusyuk dan adab dalam ibadah. Hasilnya, kitab-kitab ini masih menjadi rujukan utama di pondok-pondok dan sekolah agama rakyat. Pelajar yang dididik dengan kitab-kitab ini membesar dengan kesedaran rohani, kawalan diri dan akhlak yang terpuji. Ia melahirkan pelajar yang bersifat tawaduk, sabar, ikhlas dan menjauhi sifat-sifat tercela yang semuanya merupakan penawar kepada masalah moral hari ini. Berdasarkan contoh adalah pelajar institusi pondok yang belajar kitab Jalal al-Qulub. Biasanya sangat menjaga adab dengan guru, ibu bapa serta menghindari perkara sia-sia. Selain itu, Syekh Daud tidak memisahkan antara ilmu dan akhlak. Beliau membangunkan sistem pengajian berpondok berstruktur yang menekankan 3-5 penting, iaitu pertama, ilmu, kefahaman melalui kitab. Kedua, akhlak, pembentukan jiwa melalui bimbing guru. Dan yang ketiga, amal, pelaksanaan ilmu dalam kehidupan harian. Keberkesanannya, sistem ini membentuk pelajar secara menyeluruh, bukan hanya lulus peperiksaan, tetapi hidup dengan ilmu dan berakhlak mulia. Ini sangat berbeza dengan sistem pendidikan moden yang sering memisahkan nilai dan agama daripada kehidupan pelajar. Berdasarkan impak semasa, pelajar pondok yang dilatih secara holistik lebih bertanggungjawab dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya hedonisme dan bersedia memimpin masyarakat. Satu lagi sumbangan besar beliau ialah penggunaan bahasa Melayu tulisan Jawi dalam penulisan ilmiah. Ini bukan hanya soal bahasa, tetapi satu bentuk strategi dakwah dan pendidikan. Keberkesanannya, bahasa Melayu Jawi menjadi penghubung antara ilmu Islam dan masyarakat awam. Ia menjadikan Islam dekat dengan jiwa umat Melayu, membina jati diri dan menyatukan nilai keagamaan dengan budaya tempatan. Kesannya terhadap masalah keruntuhan akhlak ialah apabila bahasa agama dan budaya selari, masyarakat lebih mudah menerima dan menghayati nilai agama sekaligus menolak budaya asing yang membawa kepada keruntuhan moral. Seterusnya,
Syekh Daud adalah tokoh yang sangat tegas dalam pemantapan fik mazhab Syafi'i. Tetapi beliau juga membawa pendekatan yang seimbang dan tidak melampau. Keberkesanannya, mazhab Syafi'i mendidik umat untuk berpada-pada, tidak berlebih-lebihan dalam ibadah atau longgar dalam peraturan. Pemikiran wasatiyah ini sesuai bagi menangani ekstremisme agama dan liberalisme moral, iaitu dua punca utama yang menjadikan kecelaruan identiti dalam kalangan belia. Berdasarkan hal ini, ia akan memberikan impak semasa iaitu golongan muda yang dibimbing dengan fikrah seimbang ini lebih stabil secara emosi, tidak cepat menghukum dan tidak mudah terpengaruh dengan fahaman asing yang sangat merosakkan. Sebagai penutup, pembentangan ini ingin saya tegaskan bahawa sumbangan Syekh Daud Al-Fatani bukan sekadar sejarah, tetapi merupakan khazanah ilmu yang amat berharga untuk umat Islam, khususnya di rantau Nusantara ini. Beliau telah memperkenalkan pendekatan pendidikan dan dakwah yang bersifat berhikmah, penuh kasih sayang dan berpaksikan nilai-nilai Islam yang sejati. Kitab-kitabnya khususnya dalam bidang akhlak dan tasawuf bukan sekadar membentuk ilmu pengetahuan, tetapi mendidik hati dan membina akhlak. Hari ini, kita sedang berdepan dengan masalah keruntuhan moral, kehilangan arah dalam kalangan generasi muda, serta kekeliruan identiti akibat pengaruh luar. Dalam keadaan ini, warisan keilmuan dan sistem pendidikan pondok yang diwariskan oleh beliau masih terbukti relevan dan bermanfaat. Lebih penting lagi, pemikiran wasatiyah atau kesederhanaan yang dibawa oleh Syekh Daud merupakan satu solusi penting dalam mengimbangi tuntutan agama dengan cabaran semasa. Ia mendidik masyarakat agar tidak terlalu keras hingga menjauhkan dan tidak terlalu longgar hingga merosakkan. Maka, menghidupkan kembali warisan beliau bukan hanya satu usaha akademik atau nostalgik, tetapi merupakan langkah strategik dalam membentuk sesebuah masyarakat yang berakhlak, beradab dan berintegriti tinggi. Diharapkan agar usaha kita dalam memahami dan mengaplikasikan sumbangan tokoh agung ini menjadi asbab kepada kebaikan umat dan keberkatan masa hadapan. Sekian, terima kasih.